Hello and welcome back to lesson 114. Hari ini kita nak cakap tentang apabila kita jumpa dengan seseorang untuk kita selesaikan satu-satu masalah. Tak kisah orang tu dia atas pada kita ke ataupun dia bawah pada kita ke kan. Satu tips paling berguna dan saya baru juga belajar tentang ni ialah jangan benarkan orang tersebut masuk ke mood defensif. Masuk ke mood defensif ni ialah dia sedang dalam mood untuk defend diri dia. Itu memang bahaya. Dan sama ada dia duduk dalam mood defensif ataupun tidak bergantung kepada macam mana cara yang pertama kita approach orang tu. Contoh, ada orang team kita, orang bawahan kita, dia ada buat satu-satu kesalahan dan kita nak masalah itu selesai. Kesalahan itu jumpa apa solusinya. Bukan kita nak menghukum dia ke apa. Sebab akhir sekali kita jumpa orang bukan berniat untuk menghukum. Bila kita jumpa orang, of course kita nak something tu selesai kan. Sebab kalau kita jumpa nak menghukum, bagus sangat ke kita untuk menghukum orang lain? Okay. Tak nak sampai ke situ. Jadi macam mana cara untuk kita elakkan dia berada dalam defensive mood ialah kita kena start dengan something yang bukan merujuk kepada kesalahan dia, tapi benda lain dulu. Kalau start kita terus cakap tentang something yang besar, something yang Assalamualaikum, Alhamdulillah kita jumpa hari ni nak cakap tentang kesalahan awak semalam. Confirm start dia letakkan diri dia dalam defensive mood, maka perbincangan lepas tu akan jadi tak best. Dia akan sentiasa nak defend diri dia. Tetapi kalau kita buka dengan benda lain dulu yang akhirnya menampakkan yang kita nak jumpa dengan dia tu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menghukum, maka kat situ akan berlaku, dia akan lebih berterus terang, dia akan lebih jujur, dia akan lebih banyak untuk meluahkan apa sebenarnya yang berlaku, dan dia pun berharap macam mana kita boleh bantu dia. So, moral of the story, jangan biarkan sesiapa berada dalam defensive mode. Kalau tidak, apa-apa masalah yang kita nak cuba selesaikan tu, akhir sekali tak selesai, dia akan jadi bergaduh boleh jadi. Tengok benda ni.